Ni Bangla Bangla bawa lori tak ada lesen. Bangla bawa lori tak ada lesen. Tunggu. Hey. Sekarang ni aku nak tanya kau ada lesen tak ada lesen? Kau ada lesen tak ada lesen? Salah lah bang. Tak ada lesen. Ya. Apa macam kau punya toke boleh bagi kau bawa lori kau tak ada lesen? Ya. Lepas tu kau masuk jalan kampung tau. Ya, wait punya salah lah masuk. Wait. Macam mana kau boleh bawa lori? Kau tak ada lesen. Saya international ada. Mana tengok international? Sekarang ini Malaysia ke mana? Malaysia. Apa yang pasal lesen Malaysia tak ada? Saya bawa lori 3,000 ambil lesen. Lu senang-senang bawa lori ya? Ya. Apa nama company? Nama company apa? PKR. PKR. PKR logistik apa? Holis kah? Logistik. Logistik ha? Dia punya nama apa? Sagar. Keluar lu punya international license saya mau tengok. Saya. Keluar lu punya international license saya mau tengok. Sorry lah. Lu punya international license tengok. Saya jalan. Saya keluar. Lesen pun tak ada. Ni company eh. Ni seorang lagi ruang hia. Bawa motor roda 3 dekat Kota Damansara Sudah berapa lama ya bawa motor? Jangan buat motor baiklah dekat sini. Lesen ada? Apa yang ingat ini di Bangladesh ah? You nak bawa motor dekat Malaysia ikut law lah. You suka-suka datang sini, datang Malaysia, you buat je macam you punya bapa punya country. Sekarang you balik sebelum I ambil you punya kunci I campak. You balik sekarang I nampak you dekat sini jaga. Saya nama Babu. Malaysia sudah 6 tahun. Tapi Malaysia okey, gaji okey, gaji tinggi. Boleh jalan Malaysia mari motor sudah beli. Malaysia polis maya bay. Pasport tara pun boleh lepas. Botol mia pasport cakap ini tipu. Tipu mia pasport cakap ini botol. Ni minum kopi duit kasih polis boleh lepas. Motor license tara, saya license tara. Kata polis pun minum kopi duit kasih pun dia lepas. Polis maya bay, satu Malaysia juga. Okay. Polis maya bay, satu Malaysia juga.